Okey guys, nak bagi tahu gambar ni. Hari ni kita makan ikan bakar di Kuala Lumpur. Nak tahu kami singgah kat mana? Jom follow. Tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum guys. Sekarang kita berada di Rohani Ikan Bakar dekat Perlis. Tu dia orang ramai guys. Top kedai dia di berdekatan dengan Kuala Perlis. Jom kita tengok menu apa ada kat sini. Oh, aku dah nampak petai dah. Air cepat ni. So dia punya seafood pun banyak. Ada kerang, mentarang, otak saibu, ketam, lepas tu ikan-ikan, macam-macam. Jeruk, cakap. Lepas tu ada apa tu? Mentarang. Mentarang. Belangkah geng. Okey, yang pemain kena order kat sini dulu. Kita tengok semua harga dia dah papatkan dah dekat sini. Buat order di sini ya. Okey, Jana, teruskan. Ada sama masin sama. Pilih ke apa? Boleh ambil ni Ari, bubur ni. Ada lagi tak kadang? Boleh tu. Ambil 3 ekor dah ha. 4 ekor ah. Kan. Wow, ramainya orang guys kat sini. Mantap. Kita duduk di tepi sawah padi. Tak buat padi lagi. Tapi kalau buat sawah padi cantik ni, hijau kan. View kat sini kan. Jom kita duduk sini dulu. Kita tunggu sekejap tengok makanan apa yang kami order. Okey guys, dah sampai Kailan Ikan Masin. Dengan ulam-ulaman sampai belacan dulu. Yang lain tunggu sekejap. Tu dia. Menu kita dah sampai. Yang pertama adalah kerang rebus. Ulam-ulaman. Ada petai. Lepas tu ada Kailan Ikan Masin. Lepas tu ada sambal-sambal. Mentarang. Lepas tu ada ayam goreng kunyit. Ya, ada lagi. Lepas tu sotong goreng tepung. Lepas tu ada ikan bakar. Kalau nak main, Rohani Ikan Bakar 2. Mantap. Kalau nak try makan. Terbaik, confirm sampai. Ya. Kan dia dah video. Kita bang video ni. Dia lalat ni rasanya ada pasal dia Musim-musim ada ke? dia bermusim. Lepas tu dia benda-benda seafood tau. Bau-bau kerang apa semua ni, bau ikan ni sikit-sikit tu okey lah. Sedap. Saiz pun cantik lah. Cah dengan ni. Sambal elok. Okey, yang ni pula udang masak sambal. Udang masak sambal. Saya rasa tengok. Saya rasa. Udang masak sambal. Panas-panas. Nah, kita nak ambil kita. Sekak sikit. Mentarang masak asam. Mentarang masak asam. Besar-besar ni. Saya rasa tengok. Padu lah. Sebab tangan sebelah. Isi ikan dia. Kita try makan. Ikan gerut. Sedap lembut. Ikan bakar buttermilk. Ya, buttermilk. Ikan bakar buttermilk. Okey guys. Tanda kedai ni sedap. Lulus. Habis. Banyak juga menu kita ambil tadi. Semua licin Okey, jangan lupa support Rohani Ikan Bakar Kuala Lumpur. Cun. Kedai ni sedap.